Macam best lah. Okey, kedai nampak macam ada kedai burger baru. Macam sedap lah. Macam sedap. Apa pasal ni semua banyak makanan sedap-sedap ni. Ini yang kita nampak pagi tadi. Bismillahirrahmanirrahim. So kita nampak burger ni, aku nak ni. Beef bacon mushroom. Kalau dia boleh tambah lagi isi lagi best. Halo. Combo tu maksudnya? Combo tu dia sekali dengan lain. Ayat apa? Kau? Dia nak beef burger satu. Sebenarnya kau tahu tak, banyak kebanyakan makanan-makanan yang macam bertepung semua ni kan. Banyak dekat daripada Perancis, banyak daripada Itali. Yang menghadapi banyak masalah obesity, banyak kat Malaysia. Apa masalah? Kau tahu boleh lah. Orang kata Malaysia obesity masa betul. Tapi Malaysia nak kata makanan bertepung tak banyak, lagi banyak nasi. Makanan kita heaven lah. Dan tiba-tiba mic saya tak berfungsi. Memang spoil lah. Tapi apa yang saya nak kongsikan is we eat croissant burger. Nah, kita ada patty burger dan juga beef bacon dan ada mayonnaise sikit, ada cheese sikit dan rasanya dia pakai sos barbecue. Ada dalam 30 ke 40 gram protein bersama dengan dalam 4 ke 500 kalori. Yang paling penting garanti boleh buat kita kenyang lebih lama. Jadi bila dah kenyang kita tak akan senang makan banyak. Jadi senang nak berdiet lepas ni. Dan ingatlah, makanan tak buat kita gemuk. Yang buat kita gemuk adalah tabiat pemakanan kita. Dan semua tujuan video-video ni adalah untuk menggalakkan anda makan, bukannya mengelak makanan atau kad makanan. Saya tak nak korang rasa takut untuk makan apa-apa kalau korang tengah berdiet. Tak salah nak makan macam ni, cuma jangan selalu. Dan follow saya kalau korang nak lagi banyak tips diet yang mudah, lagi-lagi bagi makin sibuk bekerja tu.